Aduh, adakah dia nikah dengan bangla hak jaga banglo ujung tu? Ui, combi, kalau ditop malu tak tahu mana nak letak muka. Loh, bukan dekat Rita saja. Semua pakak-pakak malu lah bila dengar. Sempaklah dada ni hangat. Semua. Ya, bijak lagi cik pasang ekor ni ya. Combi pun dok malu. Awak pula tak malu. Semua malu. Mai minum. Banyak. Ini teh import mahal. Banyak. Jangan nak panggil aku mak lah. Geli. Takkanlah Pak jadi menantu. Anak pun nak jadi menantu. Baru ada kai. Tolonglah, malu. Malu. Oh, malu. Yang hang duk canang segala anak bina orang keliling kampung. Ingat dia tak tahu malu. Pi canang merata-rata. Anak hang dah kahwin orang tua. Mau dia tobat buang. Baiklah. Mak, awak ingat semacam ni. Mak, Rita, apa khabar? Anak semayang ke? cuti. Ni, Rita. Nak dengar cerita? Tak mau dah dengar cerita. Anak Pak Ali mengandung tak nikah lagi. Astaghfirullahalazim. Bila? Dengan siapa? Nah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja. Satu. Ada ekor. Satu. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Bapak salah. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf J. Jin dengan mambangan tak jauh. Dengan satu ini. Hari ni hari Ahad, hari terakhir kita. Alun terbaik daripada buang. Jangan malukan Datuk Zul. Mun, apa pasal kecoh tadi? Macam biasalah. Anak Bos Sam, nak pandang lebih. Kalau tak kena kontak Datuk Zul, dia orang dah lama jadi abu. Anak Bos Sam, ada aku dululah. Alun tak nak kesilapan sama yang berulang. Ingat, satu kepala, satu barang. Apa dia? Satu kepala, satu barang. Satu kepala, satu barang. Let's go. Lakonan ini hanyalah semata-mata untuk hiburan semua sahaja. Tiada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Enjoy! Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia, ke anak cucu sentosa murah rezeki. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Samad, aku nikahkan kau dengan anakku Siti Rupiah binti Kasim dengan mas kahwin 3 juta diskaun
RM100 tunai. Terima nikahnya Siti Rofiqah binti Kasim dengan mas kahwinnya RM3 juta. Diskaun 100 dibayar tunai. Bunga rampai cita-cita bertambah cantik. Astagfirullahalazim. Abang, buat apa ni? Saya terus terang nggak tahu gini. Tiba-tiba terus. Elakkanlah saja ini, kan ku